Kita ambil batu, Ah, shit. Dia dah... Pintu apakah boleh buka? Tak boleh, guys. Astaghfirullahalazim. Dia kejar kita, guys. Aku dapat joran. Weh. Mana? Hanya pintu ni saja yang aku belum try buka. Jadi let's go, kita try tekan buka. Well, that's the smartest friend I've ever had. Nice catch. Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube Fuzio. Pada video kali ni guys, aku nak main game yang bernama Hotel 1. Di dalam game ni kau akan menjadi seorang budak yang hampir diculik dengan penculik bertopeng Arnab. Dan korang dapat melarikan diri dan korang cuba mencari beberapa barang untuk melindungi diri korang dari diculik oleh penculik bertopeng Arnab. Jadi, tanpa buang masa, let's go, kita play game sekarang. Jadi inilah dia tampilan depan game Hotel 2. Korang tengok, inilah dia penculik bertopeng Arnab tu. Dan kita tekan play. Ok, ni kita main di mod biasa saja. Di mod biasa ni, dia ni musuh cepat, musuh melihat dan mendengar dengan baik, 3 nyawa saja guys. Kalau di mod mudah, kita dapat musuh perlahan, musuh tidak dapat melihat atau mendengar dengan baik, 5 nyawa. Kalau keras pula, musuh yang sangat pantas, musuh melihat dan mendengar dengan sempurna, 2 nyawa saja. Dua je kesempatan kita untuk selamatkan diri lah daripada penculik bertopeng Arnab ni. Kita play di mod biasa saja. Kita main. Wah, kita dah masuk Ogos 1999. Okay, kenapa ni? Kita baru bangun daripada tidur. Kenapa aku tidur kat dalam rumah kayu ni? Atas tanah lagi. Kita tengok keliling ada apa? Hilang. Oh, ada budak hilang. Tolong bantu kami mencari mereka. Nama Billy Maello, lebih kurang macam tu kot. Umur 11 tahun, jantina lelaki, rambut coklat, ketinggian 1.45 meter, berat 3.4 kilo. Ringan sangat-sangat dan pendek ya, budak lagi kan, umur 11 tahun. Belakang tak ada apa-apa. Jom kita keluar. Apa ni? Jom tolong kumpulkan telur dan bawa ke Harry. Saya dan ibunya akan menyertai pasukan pencarian. Billy dan Emma masih belum ditemui. PS, rumah itu telah dirawat untuk anak-anak bermalam di ibu pejabat anda. Berhati-hati dan jangan keluar terlalu lewat malam lah kot. Buka pintu. Ada apa ni? Kawan kita telefon. Kawan kita ni Yeah, my mom just asked me to give you a dozen eggs before she dumped me. What? What do you mean? Just kidding. Never mind. I'll be there soon. Roger that. I'll meet you back at headquarters. Over. Okay, baik. Over. Baik. Okay, ni apa ni? I wonder how Piala many bola. there are. Kita dapat 1 piala. Aku tak tahu apa guna piala tu. Ada apa-apa ke kat sini? Ni nampaknya dah senja guys. Dah petang. Wah, ada 1 lagi piala bola guys. Kita dah dapat 2. Dia perlukan 20. Dia ada 20. Kita baru dapat 2. Kat sini ada kandang ayam. Oh ya, sebelum tu aku nak beritahu kat korang semua yang aku dah main game Hotel ni beberapa kali di mod mudah lah, di mod biasa. Sebab aku nak fahamkan dulu game ni sebelum aku buat video. Tahu kat sini tak ada telur. Okey, kita dapat telur. Tidak pernah. Kita ambil bekas telur ni. Jom kita naik basikal. Kita pergi ke rumah pokok, rumah kawan kita. Letak sini jap. Okey, sekejap. Okey, sebentar. Ladang kita ke rumah pokok. Okey, kita naik basikal Kayu pelan-pelan. Dan nak maghrib kita jangan naik basikal. Nanti kena colik dengan pontianak. Sebab jauh kan rumah pokok. Apa ni?
Allahu Akbar. Jangan. Bang, jangan buat macam tu bang. Rezeki tak halal. Kita terbangun kat mana ni? Kita terbangun kat mana ni? Oh man. Saya perlu melarikan diri. Dekat sebelah ni ada apa? Kat tu ada paku guys. Kat situ ada paku. Kita ambil batu. Ini ada apa ni? Budak hilang. Pintu apakah boleh buka? Tak boleh guys. Astaghfirullahalazim. Dia kejar kita guys. Dia kejar kita guys. Dia kejar kita guys. Mampuslah aku macam ni. Kita ambil tukul. Lajunya dia lari. Lajunya dia lari. Oh man. Kita buka sini. Okay, mantap. Kita ambil tayar basikal. Kat mana penculik guys? Penculik dekat mana? Astaghfirullahalazim. Aku tak perasan dia dekat belakang aku. Oh shit. Oh shit. Apakah dia masih mengejar aku? Kita pergi ke rumah pokok. Cepat. Dia tak dapat guys. Dia tak dapat kejar kita. Alhamdulillah. Sekarang kita dah berada kat rumah pokok. Apa yang kita perlu buat? Kita cari sini dulu lah. Kita tengok rumah ni dulu. Ada apa? Aku harap penculik tadi tu masih jauh lah. Okay, pintu dah terbuka. Ada apa kat dalam ni? Ada piala je. What? Alamak. Di manakah penculik? Aku tak tahu. Okay, tapi aku rasa dia dah ada dekat sini. Tom, finally. Tom, akhirnya. Harry, anda tidak akan percaya saya di penculik guys. Dah nak maghrib ni. Kita kena cepat. Tak, cuaca dia dah gelap macam tu kan. No way. Is that really a witch? Harry, it's not a witch. That's a stupid rumor. Shh. Oh. Penculik tu dah datang. It's him. Alamak. Looks like he tries to find me everywhere. Shit. What do we do? Alamak. Harry, take it easy. Our parents will be back soon, so Sabar, we just have kita to wait dengar for apa them. yang budak dua orang ni nak sembangkan dulu. It will be evening soon and he'll get to us tonight for sure. He won't if we're ready for it. We could fortify the headquarters so he doesn't catch us. What do you think? Oh, give me a second. I have a couple of ideas. Let me write a list of items I'll need. Okay, dia bagi list apa je yang kita perlu cari. Get me these items. I'll activate the tree house and we can Kawan get kita ni suruh kita tonight dapatkan feeling beberapa safer. barang lah And untuk you're just going melindungi to sit here and diri. wait? Tom, you know me. If I were near him, I'd die of fright. Get me these items and I'll make things that will surprise you. Okay, I'll try. Just be careful. Don't get caught. If I don't come back, I bequeath my bike to you. Tom, stop it. I'm scared enough as it is. Just Apa lah yang dia sembangkan ni? Kita tak apa. Sebenarnya aku dah baca dah masa aku berlatih tu. Jadi sekarang aku tak baca lah. Okay. Kat sini tak ada apa-apa. Tengok dulu kat mana penculik tu berada. Lompat. Okay. Kita ambil langkah selamat. Kita lalu tepi-tepi sikit dulu. Tengok-tengok sekeliling. Mantau ada apa-apa barang, item yang kita boleh ambil. Macam tak ada guys. Aku masih belum nampak. Dan aku tak tahu dekat mana penculik itu berada guys. Kita tengok sekeliling. Tengok sekeliling apakah ada joran ke apa-apa item yang boleh diguna pakai. Nampaknya macam tak ada guys. Kita kena berwaspada. Kita ambil pisau. Wah, kita dapat pisau guys. Kita pusing-pusing sekeliling dulu.
Nak tengok ada apa-apa item ke? Kat mana penculik tu guys? Aku masih belum nampak lagi dia kat mana. Found it. Kat mana keberadaan penculik tu? Saya pun tidak tahulah guys. Aku rasa aku dah pusing sekeliling ni. Tapi aku masih belum jumpa lagi penculik tu kat mana. Ada kuda kat luar sana. Kenapa kita naik kuda je? Kenapa kita naik basikal? Jom kita pergi ke sekolah dulu. Okay. Kita tengok dia jalan ke naik basikal ke sekolah. Oh macam ni. Kat mana penculik guys? Penculik tu di mod biasa ni agak laju lari. Okay. Tak ada apa-apa. Selamat. Oh ada penculik kat sana guys. Ada penculik. Sabar. Terus bersabar. What's that? Apa itu? Oh, Omen. Yeah. Penculik tu kejar kita ke? Oh tak. Nampaknya tidak guys. Oops. I hope I didn't crumple it. Dia kejar kita ke? Omen. Toby. Oh man, dia datang ke sini lah pula. Jangan. Dia tak nampak kita lagi. Guys. Tak apa. You can't hide. Anda tidak boleh bersembunyi. Okay, lari. Lari cepat sikit lah. Kenapa kau lari lambat sangat ni? Ada apa-apa ke kat sekeliling sini? Sambil kita jalan kita kena check. Apakah ada apa-apa kat sini? Sepertinya tak ada apa-apa guys. Tak ada apa-apa. Aku masih belum jumpa apa-apa. Kita ambil bola ni dulu lah. Ambil satu bola. Oh ada apa ni? Remote control. Remote control. Kita dapat guys. Okay, jom kita naik ke atas. Ada apa-apa ke kat atas ni? Oh man. Dia datang. Oh tidak. Penculik tu datang guys. Aku harap tak nampak aku. Okay, lari. Dia baru lompat. Lari. Cepat. Ayo, come on. Kita dapat beberapa barang dah ni. Kita dapat satu remote control. Kita taruh kat bako dulu. No people mantap. no classes. I wish you were always like this. Kita ambil pisau dulu. Pisau ni guna dia untuk kita potong tali kat atas ni. Tali sekolah ni. Kita curi ya. Pak Guru jangan marah ya. Saya ambil sikit tali. Mantap. Okay, let's go. Kita meneruskan pencarian kita lagi dekat dalam kawasan sekolah ni. What was that? Astaghfirullahalazim. Ada penculik guys. Dekat belakang. Kita ke sini. Dia ke sana, kita ke sini. Okay. Okay, kita tengok dulu kat sini. Ada apa-apa ke? Tak ada lah guys. Kita tak dapat apa-apa kat sini. Tak ada apa-apa juga kat situ. Kat sini ada apa-apa ke? Tak ada. Masih tak ada guys. Aduh, sangat disayangkan. Kita masih belum menemukan beberapa item lagi. Masih banyak lagi item yang kita belum temukan. Oh, ada piala kat sini guys. There's another one. Dah dapat 5. Kita ada lagi 15. Tinggal lagi 15. Mantap. Ada apa ni? Gergaji. Oh, bukan gergaji yang kita perlukan. Lama, siapa kejar aku tu?
Oh man, dekat belakang aku, dekat belakang aku. Dia tak kejar aku tu. Bila lagu-lagu pelik tu dah tak ada, tu tandanya dia dah tak kejar kita. Dia tak mencari kita lagi dah. Kita dah dapat 6. Yang kita perlukan lagi berapa je guys? Lagi 14. Kita patah balik lah. Sebelum tu, kita jangan lepaskan tempat ni. Tempat ni pun wajib kita lalu. Kita tengok mantau ada apa-apa item kan. Semoga saja dia tak nampak aku. Rasanya kat kawasan sekolah ni dah habis dah barang. Oh, ada. Yang kat ujung padang bola baling tu. Dekat situ ada barang. Hilang, kita pergi ke sini lah. Tempat asal kita guys. Masa kau nampak masa kita baru play game tu dekat ladang tu, dekat bahagian situ lah kita akan pergi. Kita skip je. Kita ambil remote control. Kita buka pagar. Mana penculik bertopeng Al-Nab? Woi. Come on. Dia kejar aku guys. Tak apa. Kita dah selamat. Dah selamat. I'll catch you sooner. Jom kita main kata kawalan dulu. Penculik tu lagi sibuk kejar aku, cari aku. Aku tengah main kata kawalan rupanya. Alamak, aku terjatuh dah pula. Aduh, kesialan ni game. Naik. Lembab lah kita kawalan ni. Alah, hari susahnya nak main kita kawalan. Ayo. Ayo. Sampai mana ni? Dia keluar lalu ban ayam. Controls suck. Kita buang je kita remote dekat sini ke kat mana? Dekat mana penculik tu guys? Weh, dia dekat je aku. Weh. Oh. Jangan. Oh tidak. Tengok dulu kat sini. Apakah penculik itu masih mengejar aku? Astaghfirullahalazim. Semoga saja kau tidak melihatku. Yap, betul. Kita dapat melarikan diri guys. Kita tengok dulu. Takut guys. Dia perasan kita pulaknya. Kita dekat sana. Dah skip sahaja. Kita datang ke sini. Tak. Kita pergi dekat sini dulu. Sarang guys. Kita cari barang kat sana dulu. Kita ambil tukul dengan cari beberapa barang lain lah. Let's go. Dekat mana penculik bertopeng Al-Nab tu? Aku tak tahulah guys. Oh, dia dekat situ. Tengah gendap sikit. Oh man, dia datang ke sini lah pula. Alah, hai. Kenapalah dia tak jalan terus? Kenapa? Yap? Let's be friends. Okay, kita naik ke atas dulu. Kita ambil. Dia dengar guys, ada bunyi pelik. Kat mana dia? Alah, janganlah. Kita masukkan kat situ dulu. Tak ada apa-apa kat sini. Ada apa-apa ke kat sini? Ayo. Di mana akan pencolek itu? Okey, dia boleh lompat guys. Dia boleh lompat.
Dia baru lompat. Okey, dekat situ, dekat depan tu. Kau boleh tengok dekat depan tu. Dia datang ke sini guys. Dia datang ke sini. Dia datang ke sini. Jadi kita pergi ke sana. Let's go, let's go, let's go. Mana ya guys? Kat sini tak ada apa-apa. Aku tidak menemukan apa-apa di sini. Oh, come on lah guys. Lubang ke mana ni? Kita try masuk dulu. Tak ada apa-apa kat sini. Aku harap kat lubang ujung ni. Oi, dia dekat, dia dekat, dia dekat. Dia dekat guys, dia dekat. Okay. Dekat mana penculik tu? Oh, dia baru lompat daripada atas bangunan. Kita sekarang ni mencari apa guys? Mencari minyak petrol ke apa-apalah yang ada. Tak jumpa guys, aku masih tak jumpa apa-apa dekat sini. Astaghfirullahalazim. Ada dia lah pula. Dia dekat sana. Jadi kita lalu sini. Ada apa-apa ke? Banyak minyak petrol. Aku mencari minyak petrol guys. Astaghfirullahalazim. Oh man. Kita masuk sini. Semoga saja kita selamat guys. Tak guna betul. Kenapa laju sangat kau lari ya? Okay, sepertinya dia tidak mendengar guys. Okay, mantap. Mantap, mantap. Di sini ada apa-apa ke? Tak ada guys. Sekarang ni kita pergi ke ladang balik. Kita skip sahaja. Kita nak cepat guys. Kita kejar masa. Kita tak nak video ni panjang, lama. Apa ni? Kita ambil screwdriver. Lepas tu kita masuk ke dalam. Semoga saja kita tidak dikejar lagi dengan penculik bertopeng Arnab. Mana depo? Ayo, ayo, ayo. Mana penculik tu? Where are you? Guys, kat mana dia? Tak ada, tak ada, tak ada. Kita pergi ke rumah pokok pula. Kita nak hantar semua barang-barang ni ke kawan kita guys. Kawan kita nama apa tadi? Harry ke apa? Harry tu kita Tom. Ya kot? Entahlah. Aku tak ingat lah nama dia siapa. Ambil tukar besi dulu. Kita nak hantar ke kawan kita. Kita lalu sini lah. Jalan paling dekat menuju ke rumah pokok. What? Harry? Harry? Kenapa kau Harry? I think I fell asleep. Kau tidak apa-apa ke Harry? And I'm dirty. Oh, Don't worry. tak. It's just Harry masih ketchup. selamat. Oh, sos. Cuma sos cili. Dia makan burger. Lepas tu sos cili dia tumpah. Lepas tu dia pula tertidur dekat dia tertidur. Jadi muka dia kena dekat sos cili tu. Dekat mana penculik? Penculik dekat mana? Hai, hello. Di mana kat anda berada? Tak ada guys. Penculik tu jauh. Okey, selamat. Kita ambil tali pula. Di mana penculik? Semoga saja. Oh tidak. Oh tidak. Dia kejar aku guys. Dia kejar aku. Dia lari. Aku tak lari. Dia berlari tapi aku tak berlari. Takkan dapat punya lah. Ini Fuzio lah. Hurry up and bring me all the items. It's getting dark.
Oh, nampaknya guys, aku rasa dia tak boleh naik atas lah. Dia tak boleh naik atas ni. Dia hanya boleh kat bawah saja. Oh, tengok ada kapak dekat seluar dia. Ada pisau. Oh, garang. Don't hurry up and bring me all the items. It's getting dark. Okay, kalau kita berada dekat rumah pokok ni, dia tak akan nampak kita guys. Betul lah. I'll find you. Betul lah, dia tak akan nampak kita. Dia macam dah jauh je. Dia dah jauh guys. Okay, let's go. Kita ambil barang yang terakhir. Apa yang barang yang terakhir ni? Bateri, mantap. Kita bagi kat kawan kita dulu. Ada penculik guys. Tak dapat. Berapa je barang yang kawan kita perlukan lagi? Lagi 2 guys. Kuku, tin dan juga teropong. Bring me all the items. It's getting dark. Kat mana penculik tu berada? Hello, di mana anda berada? Okay, kita guna jalan jauh untuk pergi ke basikal kita. Kita pergi ke ladang dulu. Kita skip sebab video ni pun dah 27 minit guys. Kalau kita tak skip mungkin akan tambah durasi video ni. Kita buka pintu pagar dulu. Kita jalan lalu tepi ni. Berhati-hati. Korang kalau main game ni, korang kena hati-hati tau. Sebab penculik tu selalu dekat dengan kita. Dia susah nak jauh dari kita. Oh man. Oh tidak. Oh tidak, aku bukan kawan kau. Kau orang dewasa, aku budak lagi. Itu topeng dia sangat menyeramkan guys. Topeng dia cukup menakutkan. Okey, kita pergi ke kilang kayu pula. Kita pergi ke kilang kayu. Lepas tu kita buat apa kita ambil ni. Kita mana penculik tu berada? Dia dekat depan tu je guys. Dia dekat depan tu je. Dia dekat depan tu. Jadi kita lalu sini lah. Mantap. Alamak, kita belum ambil kayu lah pula. Adakah anda menyalain? Anda sentiasa berhubung pada masa yang sesuai. Saya minta maaf mengganggu tuanku. Tuanku, saya bukan tuanku. Saya kawan awak. Saya bukan tuanku. Oh, ada penculik kat depan guys. Okay, selamat. Dia patah balik ke sini pula nya. Sabar. Kita lalu sini. Semoga saja kita tidak bertemu dengan penculik bertopeng Arnab guys. Astaghfirullahalazim. Korang tengok, dia sentiasa dekat dengan kita guys. Jangan kejar aku. Mak, tolong. Okay, kita kena cepat. Kita isi sini. Dia dengar bunyi guys. Dia tak boleh nampak kita kalau kat sini.
bosku. Dia masih dekatnya. Kan aku dah kata dia dekat luar tu je. Dia tengok sini, tapi dia tak boleh masuk tau. Dia tak boleh masuk. Budak-budak je muat masuk. Come out! Don't be afraid. Okay, let's go. Kita masuk sini dululah. Sebab kita akan cari barang. Kalau kita tak masuk sini, kita tak jumpa barang. Yang aku cari sekarang ni adalah tahu apa? Aku cari joran, guys. Joran. Kita cari joran. Astaghfirullahalazim. Dia dekat situ, guys. Oh man. Oh man. Oh tidak. Semoga saja dia tidak dapat menangkapku. Ada apa-apa ke kat sini? Tak ada apa-apa, guys. Kat sini tak ada apa-apa. Sini ada apa-apa ke? Kat sini pun tak ada apa-apa juga. Kita tengok betul-betul dulu. Kita tengok betul-betul. Kita masih tak jumpa apa-apa, guys. Yang aku cari sekarang ni joran tau. Joran. Lalu orang ke sini. Oh, ada piala bola. Kita dah dapat 8. Yang kita perlukan lagi 12. Kita perlukan lagi 12. Ada apa-apa ke kat sini? Tak ada. Tolak. Relax. Kita kena tenang. Relax. Ada kunci, guys. Ada kunci. Kita turun bawah dulu. Penculik itu masih kejar kita. Oh, janganlah. Jangan begitulah, kawan. Kita ambil batu. Shit. Dia dah kena batu, guys. Batu kan. Pagar ditutup. Oh tidak. Aku dapat joran. Mana? Oh man. Oh shit. Alah. Kita kena ulang proses yang sama lagi ke? Aduh. Aku dah dapat joran, guys, tadi. Tapi aku ditangkap. Tak apalah. Dah mau macam mana kan? Kita cuba keluar lagi. Kat mana penculik tu berada? Jauh. Selamat. Kita kena cepat. Sekarang ni kita kena cepat. Okey, dekat sana. Jadi kita ke sini. Kat sana ke sini. Ke sana ke sini. Tadi kat mana? Oh, dekat kilang papan. Kita skip dia. Okey. Wih. Aku ketakutan ni sekarang ni. Dia dekat depan tu, guys. Dia pergi ke mana? Oh, okey. Dia masuk situ, guys. Let's go. Kita ambil joran ni dan kita tengok-tengok dulu apa ada kat dalam ni. Apakah dia mendatangiku? Oh tidak, guys. Ada kucing. Oh, tidak boleh mendekat atau saya akan dicakar. Ya, lebih kurang macam itulah. Kalau kita dekat juga dengan kucing tu, nanti kita kena cakar. Weh, dia perasan aku pula dia. Alamak. Dia nampak aku lah pula. Tak apa. Bye bye abang Hotel. Tel ni dia macam dongeng lah. Dah silap aku lah. Kalau aku salah, korang boleh betulkan dekat ruangan komen. Dah silap aku tu lah. Tel ni dia macam dongeng.
kita pergi ke rumah pokok. Kita pergi ke rumah pokok. Kita skip. Kita pergi ke JT belakang tu guys. JT dekat belakang rumah pokok tu. Tak silap aku kat situ lah kita joran ni kita akan pakai untuk mancing ikan. Kalau tak silap aku aku pun tak berapa ingat sangat. Sebab aku main game ni dah agak lama sebelum ni. Semoga saja abang bertopeng tidak ada dekat dengan aku. Tidak berada dekat denganku. Kat mana dia guys? Dari tadi aku masih belum nampak keberadaan dia. Mungkin dia jauh dari aku. Oh tak. Dia dekat depan tu je guys. Oh tidak. Okay, kita biarkan dia pergi dulu. Let's be friends. Okay, korang boleh nampak dia sedang mencari aku guys. Kat mana? Dia sedang mencari aku. Oh tidak. Oh man. Tak apa. Kita bawa dia pergi jauh sikit. Sebab kita nak pergi ke basikal kita. Kalau dia dekat dengan basikal kita tu, kita tak dapat naik. Kita kasih pusing jauh sikit. Okay, mantap. Mata pen. Abang jangan colek aku dong. Akunya budak lagi. Baru mengenal kehidupan. Ambil ikan, lepas tu kita pergi ke kilang papan. Kilang kayu. Kita skip juga. Dapat ikan, mantap. Mana abang bertopeng? Abang bertopeng di mana guys? Oh tidak, dia dekat situ. Sini bang. Okey, mantap, dia dah kejar aku. Okey, kita masuk sini dulu. Abang ni pasti ketinggalan punya. Dia tak akan dapat kejar aku. Sebab aku lari laju daripada dia walaupun aku budak je guys. Apakah dia masih kejar aku? Kita bagi dia ikan. Tak silap aku dekat sini ada teropong guys. Betul atau tidak? Okey, abang tu kat atas tu guys. Dia cari aku. Dia sedang cari aku. Apakah dia nampak aku ada kat atas ni? Ataupun tidak? Dia tak nampak aku guys. Oh, dia cari aku ke sini pula dah. Janganlah. Jangan datang ke sini. Duduk. Oh tidak. Jangan bang. Abang jangan bang. Jangan tangkap saya bang. Saya tak bersalah bang. Terpijak je dia. Haha. Dia naik atas, kita lompat ke bawah. Memang tak adanya aku nak bagi Chan. Chan Malichan lah kau. Kita tahu teropong ni kat basikal kita dulu. Tu basikal kita kat depan ni. Okay, kita masuk balik. Aku harap abang tu tak masuk sini lah guys. Semoga saja tidak guys. Sepertinya dia dekat-dekat dengan aku. Dia dekat ke? Ke dia jauh? Tak tahulah guys. Mesin kayu ni dah berbunyi guys. Abang tu pasti akan cari. Apakah itu? Dia nampak aku geng. Astaghfirullahalazim. Macam nak boleh terjatuh pula dah. Kita lari ke mana guys? Kita lari ke mana? Let's go. Okay, kita masuk sini dulu.
dapat kata. Kita dapat gunting guys. Ada apa-apa ke kat sini, kat dalam ni lagi? Guys. About. Don't be afraid. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Damn, this is scary. I won't survive. Nyawa terakhirku guys. Anjay. Kelas. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Abang tu kat mana? Abang penculik dekat mana? Oi, dekat depan. Weh. Ni adalah kesempatan terakhir aku. Aku tak boleh kalah. Aku tidak boleh kalah guys. Sekarang ni kita mencari apa guys? Kita mencari kuku kambing. Aku cari kuku kambing yang terakhir ni. Tapi aku masih tak jumpa kuku kambing kat mana. Dia patah balik ke sini pula. Sialan betul lah. Tai punya. Tai punya abang. Abang penculik tai. Abang penculik memang tai. Okey. Sekarang ni dah selamat rasanya untuk kita patah balik ke basikal kita. Weh. Dia datang sini balik. Tu tak guna betul. Tak apa. Kita masuk sini lah guys. Kita masuk sini dulu lah guys. Kat mana kuku kambing guys? Kuku kambing di mana? Aku masih tidak jumpa kuku kambing di mana. Kuku kaki aku jumpa lah. Kuku kambing aku tidak jumpa. Pergi ke kilang papan. Mantap. Kita patah balik ke sini guys. Kita nak ambil apa tadi dekat dalam bilik tu? Kita nak ambil kita punya kata. Ini dia. Golok. I will you on find you. Astaghfirullahalazim. Oh tidak. Abang tidak akan dapat mengejarku. Oh tidak, dia masih kejar aku guys. Oh tidak. Aku dah ketangkap 2 kali. Kalau aku kena tangkap lagi sekali ni, kalah aku, mampus aku. Jadi aku tak boleh kalah. Okey. Abang tu naik atas, jadi kita masuk sini sekejap. Ada apa ke kat sini? Ada piala bola je. Aku nak cari kuku kambing lah guys. Kuku kambing. Okey. Kita pergi ke rumah pokok. Kita pergi ke rumah pokok guys. Alhamdulillah. Kita naik atas balik. Kita nak bagi teropong ni kat kawan kita dulu. Kita dah bagi kat dia. Barulah kita tuang ke bawah. Hop, mantap. Kita sekarang ni nak pergi ke sekolah pula. Kita pergi ke sekolah. Kita pergi ke school. Bahasa Inggeris dia school, bahasa Melayu dia sekolah. Ambil apa namanya? Ragum lah. Ragum. Dia bukan gunting Bukan gunting Ada kuku kambing ke dekat sini? Aku sedang mencari kuku kambing, tapi aku masih belum nemuinya. Oh man. Dia dekat depan tu guys. Dia dekat depan tu. Don't be afraid. Semoga saja dia tidak melihatku guys. Semoga saja dia tidak melihatku. What a weird noise. Macam bunyi pelik guys. Dia dengar bunyi pelik lah pula. Alamak. Kat sini ada apa-apa? Tak ada apa-apa. Tolonglah kuku kambing, munculkan diri anda.
Skills like that, I'd make a great thief. Misi mencari kuku kambing telah dimulakan, guys. Kita masih tak jumpa lagi kuku kambing dekat mana. Kuku kambing, oh kuku kambing. Dekat manakah kuku kambing berada? Dekat sini punya, aku ingatkan dekat sana. Aku kira di sana, ternyata di sini. Ayo bang, kejar saya. Aman. Okay, kita ambil tin. Tin ni guna dia untuk apa, guys? Aku tak ingat lah. Aku tak tahu apa benda. Oh, kita dapat kuku kambing. Mantap. Wah, sekarang ni item yang kita perlukan semua dah lengkap. Jadi let's go, kita pergi ke rumah pokok. Okay, kita hantar ke kawan kita dulu. Harry, saya dah dapat tin. Well, there's not much left. Apa je yang kita perlu? Kuku, guys. Kuku ni kuku apa pula? How much longer are you going to waste time to look for the objects? Dia ada kat bawah, guys. Dia ada dekat bawah. Kita tunggu dia pergi jauh sikit, sebab dia ada kat bawah ni. Kalau kita turun memang kiok kita jawabnya. Tom, stop being lazy. Bring me everything we need. Ni guys, mana dia? Dia tak cari aku ke? Aku dekat sini. Dia tak cari aku lah, guys. Selamat. Dia tak cari aku dan dia pergi jauh sikit. Bagus. Itu adalah ada apa-apa ke kat dalam ni? Tak ada apa-apa, guys. Tidak ada apa-apa. Kita pergi ke sarang. Kita skip. Ambil kuku kambing. Dan kita buka sini, guys. Astaghfirullahalazim. Sepertinya ada bunyi dekat dengan aku. Dia dekat dengan aku, guys. Dia dekat dengan aku. Weh, dia dekat atas. Okay, kita buang je tu dulu. Sekarang ni kita cari jalan untuk menuju ke mana, guys. Aku pun tak tahu. Sebab dalam ni dia macam labirin, guys. I wonder how many there are. Kita ke sini atau ke sana? Kita ke sini dulu lah. What's that? Oh shit. Okay, kita dah selamat. Let's go ke atas. Kita dapat paku, guys. What's that? Dekat mana abang penculik tu? Berada, guys? Oh tidak. Aku rasa aku tak selamat sekarang ni. Ini adalah kesempatan terakhir aku. Dia kejar aku, weh.
Kita pergi ke rumah pokok. Kita skip saja. Kita skip. Hehe. Aku excited ni nak menyelesaikan game ni. Ini adalah barang terakhir yang aku perlukan. Oh, yang Harry kata ni, kawan kita kata ni kuku. Tapi ini sebenarnya paku. Developer ni salah tulis guys. Hebat anda mendapatkan semua yang kami perlukan. Lihat yang saya fikirkan. Tolong akan memudahkan kita melihat pada waktu malam. Dan saya akan meletakkan bateri Dan saya meletakkan bateri. Okay guys. Aku dapat semua barang-barang yang Harry perlukan. Kita keselamat tidur dekat dalam pondok kayu, tak berada dekat atas pokok ni di waktu malam hingga ke pagi. Well done. Come on, let's go to bed now. Dah, jom tidur. Kita sekarang tidur. Sekarang aku penat. Penat menunggu saya. Saya bergurau. Saya pun penat sangat. Haus. Pagi cepat datang dan ibu bapa kita balik guys. Mungkin aku tak berapa nak sempat sangat baca sebab tulisan tu laju sangat guys. Kenapa? Tadi kan dah tidur. Harry, kok terbangun balik? Harry, where are Dah pagi. Kau betul kat tingkap tu dah pagi. Tapi Harry tak ada guys. Weh, siapa yang pecahkan pintu ni? Harry. Oh kawan, kau berada di mana? Boleh main boyan lah. Ada boyan. Ada buai. Boyan pula. Guys, Harry kat mana guys? Kenapa ada kapak dekat sini? Damn, Harry. Sial Harry, saya rasa saya tahu di mana untuk mencari Harry. Jom kita buka peta. Sarang. Jadi kita datang ke sarang. Abang bertopeng Arnab, siaplah. Saya akan datang. What? Pintu tu terbuka guys. Sebelum tu kita check dulu dekat mana abang bertopeng berada. Abang bertopeng tak ada guys. Nampaknya macam selamat. Nampaknya selamat guys. Tanda apa ni? Locked. Pintu terkunci guys. It's locked. Hanya pintu ni saja yang aku belum try buka. Jadi let's go, kita try tekan buka. Well, that's the smartest friend I've ever had. Nice catch. Kenapa Harry jadi boneka? Jadi anak patung. Tapi mata dia masih boleh bergerak. What? Allahu Akbar. Kenapa kau berbunyi? Akan bersambung guys. Korang jangan lupa subscribe channel aku sebab di next video nanti aku akan main game Hotel 2 dan 3. Mungkin di Hotel 3 nanti kita akan dapat selamatkan diri guys. Aku dan kawan aku yang bernama Harry tu akan dapat lari daripada kawasan tempat ni yang ada abang bertopeng Arnab, abang penculik bertopeng Arnab. Jadi sampai di sini sajalah guys video aku pada video kali ni. Sebelum tu korang jangan lupa tekan button subscribe kat bawah, tekan tombol like dan kalau boleh korang komen dan share video ni sebanyak yang mungkin sebagai tanda sokongan korang untuk channel aku. Jadi assalamualaikum dan kita jumpa di next video.